Selamat datang channel Team Motorworld. Terima kasih kepada abang-abang yang datang ke kami punya Suzuki Test Ride untuk 2025 ini yang kedua. So kami berasa gembira dan thank you kepada you orang yang support. Mari kita interview sikit abang-abang perasaan yang mereka test ride dekat ini. Apa mereka motor yang mereka suka. Mari kita tengok. Nama saya Muhammad Arif. Saya daripada KL. Saya Yusri daripada Seremban. Nama saya Nabil, saya daripada Shah Alam. Saya datang motor SB650 dengan V-Strom 800 RE. Tadi dah test SV650 dengan 8S. Tadi test ride pun model Suzuki 8R. Daripada segi performance dia memang best. Untuk beginner pun sedap sebab dia ada orang kata adjustment macam power mode. Dan yang paling best sekali kalau kita main quick shifter dia. Suzuki punya quick shifter pun ada kebolehan dia. Ada sedap dia. Rasa dia beza lah sebab 800 dengan 650 kan. Tapi yang SB650 tu power dia memang sedap lah. Dari segi keselesaan, SV tu banyak selesa lah daripada 8S. 8S ni dia agresif sikit. Lepas tu dia punya suspension pun macam lagi keras lah daripada SV. Cuma yalah CC pun lain. 8S obviously lagi, kalau kita pulas tu lagi dia bagi lah. Untuk yang V-Strom 800 RE tu untuk kalau jalan jauh memang best sebab dia power dia semua cukup. Suzuki 250 SX. Suzuki 8R. V-Strom 650 XT. JZ 750. SV 650. Dia tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah, so saya boleh bawa. Ketinggian dia, lepas tu kelajuan dia boleh pergi 150. Satu, dia comfort riding. Kedua, sebab enjin V-Strom pakai V-twin. Dah tak banyak ada model pakai V-twin kat dalam Malaysia ni. Satu, dia handsome. Dua, dia laju. Garang lah. Sporty, lepas tu nampak ranggi. Kita kena try riding position dia lah. So speed dengan pickup dengan dia punya stabilizer dia. So kita boleh stabil lah. Sesuai dengan ketinggian kita. Lepas tu cara kita bawa lah. Selesa ataupun tak lah. Untuk test ride ini sebelum kita cuba motor tu, keselamatan adalah penting. So makna kita kena gunakan pakaian yang sesuai. Dan bila kita test ride tu, first ketinggian motor supaya kita boleh handle dengan baik. Dan di jalan raya kita kena berhati-hati dan kita akan cuba speed. Dan kalau ada corner kita cuba handle macam mana untuk corner dan sebagainya lah. So abang-abang stay tune untuk tahun 2026, tahun yang lebih menarik. So terima kasih sekali lagi sokong kami. Okay, kami akan jumpa lagi tahun depan. Bye.